Mana mungkin saya berdiam diri jika dulu generasi saya dan yang sebelum saya berjuang menentang Melayu Union, pengganas komunis dan neokolonialisme. Apakah saya akan bertubuh dan membiarkan sahaja tanah air saya dirampas dan bangsa saya dipinggir dan dijajah semula? Baru-baru ini beberapa pegawai tinggi tentera termasuk bekas Parlimen Angkatan Tentera yang telah bersara menemui saya dan menyatakan kemarahan mereka melihat bagaimana negara ini digadai kedaulatannya menerusi Agreement on Reciprocal Trade ataupun ART antara Malaysia dan Amerika Syarikat serta perjanjian ketenteraan juga dengan Amerika Syarikat. Pegawai tinggi tentera ini walaupun telah bersara tidak akan pernah luntur perjuangan mereka selagi hayat masih ada, kerana mereka adalah benteng yang mempertahankan kedaulatan negara dengan nyawa dan tubuh badan mereka. Apakah kita yang tidak perlu menggadai nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara tidak sanggup bersuara dan menentang pengkhianat-pengkhianat yang sanggup menggadai negara ini demi kepentingan kedudukan mereka? Tuan-tuan dan puan-puan,